Jom teman saya makan tuna mayo bungkus sushi homemade. Okey, jom makan. Sebelum tu, kita ambil ke mana ni? Kicap Ajido. Kicap manis Ajido. Ini wajib pengada. Mak Hareh tergerti nak guna chopstick, jadi saya guna chopstick budak. Cuma makan bismillah. Ni first time saya buat gongken. Gongken ni nama dia. Gongken sushi. Sebab dia bentuk kapal. Saya research sebelum saya buat. Sebab hak ni yang paling mudah nak buat. Kalau buat sushi roll tu kimbap kimbap tu dia saya tak cukup bagi nak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Tak buat. Cuba pertama pertama kali buat sebelum ni saya macam-macam dah buat. Jadi nasi sushi tu lembek. Kali ni jadi, alhamdulillah. Nanti next video saya akan bagi resipi ni. Tunggu. Ya. Ni saya nak terang apa iti lain pula. Saya buat satu pot berah sumur, boleh dalam sebelah gongken ni, sebelah gongken sushi ni. Kira untuk sekali makan je lah. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.